Hai guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, video kali ni saya nak tukar fog lamp untuk Nissan Almera saya. Okey, jom tengok sini. Okey, korang nampak tu dia dah pecah. Biasa ni pecah sebab kena batu jadi saya nak tunjukkan cara untuk kita tukar fog lamp yang pecah tu. Saya tukar belah kanan saja, belah kiri dia tak pecah, so kita tukar yang belah kanan saja. Yalah, takut nanti kena hujan, masuk air, nanti short pula. Alright, jadi jom kita tengok cara untuk tukar fog lamp Nissan Almera saya. Okey, ini adalah fog lamp yang belah kanan Jadi kalau kau nak beli, saya ada sediakan link di bawah. Boleh tengok kat situ. Alright, ni dia. Okey, sama. Dia bagi sekali dengan mentol. Tapi mentol halogen lah. Alright. So dia punya soket jenis H11. Okay, yang ni lampu LED Tengok sekejap. Dia dah. Lampu LED tahan ni. Dia ada function flashing kalau kita tekan sekali switch lampu ni, dia akan menyala. Tekan sekali lagi, dia akan kelip-kelip. Okay, masih bertahan lagi. Ni pun saya ada sediakan link kalau korang nak beli. Okay, sekarang jom kita buka benda tu dan pasang ni. Okay guys, sebenarnya yang benda ni sekali dengan bumper yang kita kena tanggal adalah cover ni. Cover ni. Okey, cover ni kita kena tanggal. So cara nak tanggal dia, kita just buka klip-klip yang ada kat sini. Okey, tolak je. Ni ada 1 2 3 4 5. Okey, dia jadi susah sebab skirting ni kalau tak ada skirting senang ni tanggal bracket ni. Tapi sebab ada skirting, korang tengok dia stuck dekat sini. Okey guys, saya terpaksa grind bahagian skirting depan ni supaya cover dia boleh buka. Okey, saya akan grind dalam setengah sentimeter macam tu. Jadi kita boleh tanggal lah apa ni, ni cover ni. So cara saya nak potong saya gunakan cutter ni. Okay, yang ni kita masukkan balik supaya dia mudah untuk kita grind masukkan balik. Okay, dekat sini lah kita akan grind.
Sekarang kita umpil, kita boleh buka. Okey, bahagian ni dia rumit sikit. Okey, sebenarnya nak tanggal cover tu senang je, disebabkan saya pasang skirting ni kena pula skirting bukan ori, jadi dia dia adalah bahagian-bahagian terlebih ni kan, tu yang menghalang daripada cover ni nak tercabut lah. Bila dah cabut senang dekat sini dia punya ni kita tukar saja. Dua skru lah, orang perlu tanggal. Okey, benda ni ambil balik. Okey, yang ni pun ambil balik. Kemudian kita pasang dekat yang terbaru ni. Okay, nampak lubang dia macam lari sikit, so kita kena drill sikit supaya lubang dia selari lah dengan bracket ni. Okay, ni pula okey, sekarang kita pasang. Okey, terusnya kita pasang balik cover ni. Okey, jadi make sure klip-klip ni kita pasang Seterusnya kita pasang mentor. Okey guys, jadi itu saja cara untuk kita tukar
fog lamp untuk Nissan Almera. Kalau kita lihat macam susah kalau kita dah pasang skirting. Kalau skirting tu tak ada, korang just umpil saja daripada luar. Cuma kalau kereta dah lama, takut bila kita umpil dia punya klip tu patah. Tak pasal-pasal korang kena tukar yang baru lah. Okey, jadi saya rasa itu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Hingga kita bertemu lagi di video akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.